Assalamualaikum, selamat datang ke Laman Herba Paya Asli. Laman Herba Paya Asli ni terletak di Kampung Kubang Bemban, Jalan Laka, Kuala Nerang, Kedah lah. Di sini kita mengumpul lebih 1001 jenis tanaman herba untuk kita berkongsi maklumat dengan berkongsikan kaedah pendidikan lah. Jadi kita sama-sama datang kenal pokok, sayang pokok dan cuba kongsi-kongsi rahsia-rahsia makan herba yang ada di sini. Okey, jom kita jalan sekitar Laman Herba yang tengok apa yang ada. Jom. Di belakang sini sudut tanaman afrodisia. Ada lebih kurang 71 jenis herba tumbuhan tempatan lah yang bersifat afrodisia yang kita kumpul di sini. Sudut afrodisia. Pokok apa? Ebau. Ini ebau. Kalau ebau sebelah sini kita ada lotsau, terona dan dara. Itu nama pokok-pokok daripada nama panggilan tempatan. Sauju, yauyun, nama-nama panggilan tempatan. Ada pengaruh budaya masyarakat Siam, Maitong, tuan-tuan pokok-pokok tempatan lah. Gunakan nama panggilan tempatan. Vernacular, nama vernacular. Jadi kalau kita nak kongsi setiap pokok-pokok ni guna nama vernacular, jenuh tulis. Sebab dia akan melibatkan banyak nama-nama panggilan yang berbeza ikut pemahaman setempat dan budaya masyarakat. Sebab tu banyak video-video yang kita kongsikan, kita gunakan nama botani ataupun nama rujukan yang sinonim ataupun umum. Jadi mudah untuk rujukan ramai orang. Okey. Baik. Boleh datang terus ke Laman Herba untuk tengok pokok-pokok yang kita kongsikan di sini lah. Memang terbuka untuk lawatan umum, tapi perlu temu janji lawatan lah, bagi mengelakkan pembaziran masa perjalanan ke sini. Okey. Sebab kita kadang-kadang tu ada buat lawatan di luar ataupun kelas-kelas di luar. Jadi kita takut nanti datang yang jauh-jauh kita tak ada di sini kan. Jadi elok buat temu janji sehari sebelum lawatan. InsyaAllah mudahkan urusan semua pihak. Okey, di sini adalah sudut tanaman akuatik yang kita tengok. Sini tanaman akuatik, pokok-pokok yang hidup dalam air dan juga separa lah, ataupun kita kata tempat-tempat yang tinggi kelembapan. Contoh pakis, keladi kan. Jadi pokok-pokok ni kita tengok dia banyak sangat kita mandi Laman Herba Paya Asli lah, sebab sini kawasan dia tanah lembap. Okey, tengok kawan sudut lain. Okay, ini pokok bemban. Ini sempena nama kampung sini, Kampung Kubang Bemban. Ini rupa dia pokok bemban. Donek. Donek grandis ada kan. Donek ni banyak jenis lah. Ada spesies dia kan. Yang itu pun donek juga tu, yang bunga dia tu. So Kampung Kubang Bemban dia ambil sempena nama pokok ni, pokok bemban. Jadi kebanyakan tuan-tuan sini pun mungkin kampung daripada tempat-tempat yang berasal daripada nama-nama pokok-pokok tempatan. Contoh macam kita tengok Kampung Kedondong, kampung apa lagi, Kampung Sirih, kan. Jadi itu berkaitan dengan pokok, kan. Kita boleh tengoklah banyak tempat pakai nama-nama pokok, nama-nama tumbuhan tempatan. Ini Kubang Bemban daripada pokok ni, pokok bemban. Banyak guna ni, daripada kulit pokok, daripada ayak dalam pucuk pokok dia, daripada buah dia. Banyak khasiat-khasiat dia, khasiat manfaat herba dia, dan juga selain pada kegunaan secara tradisional buat peralatan-peralatan tangan. Okey. Baik, sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah jumpa lagi untuk perkongsian akan datang.